Okey, sekarang ni nak tukar exhaust. Ni lah exhaust yang lama. Exhaust lama Acropavic 3 tahun pakai. So yang kena letak fiber je, tapi kedai yang letak fiber tu asyik busy je. So ni lah dia hasil dia. Hasil tangkapan. Ada 3 inci sini. Okey, bila dah pasang ni, bila pasang setbox tak ada rasa macam kuat sangat. Dia bawa tu memang lebih sikit daripada handle. Nanti aku nak tukar handle 502C. Barulah cantik sikit. Dia tengok dia. Oh, tak adalah keluar sangat. So dari tepi ni dah extend dekat, dipegang dekat fallback. Ni dia tengok nak tambah nut skru baru, extender dia. Itulah dia welding baru, support untuk set box di kanan supaya tak lari. Kita ambil lah. Tengok ada ruang hilang. Panjang juga ni. Dia punya ni dia kat balik. Ni ada so piping daripada situ. Memang ngam lambat cantik. 44, 51. Ada power bomb. Memang exhaust original memang ada bengkok sikit. So korang jangan potong lah. Beli apa-apa pakai exhaust apa pun jangan potong. Palang rekod bau pergi sedap-sedap. Sedap ni, tengok ni ikat ni cantik, bagus ikatan dia. Kemas kalau paling tak ada stand. Cuci motor bersih ni.